Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan datang jauh. Sebahagian kali pertama datang. Sebahagian ada yang kali kedua datang. Saya sebut berulang kali dan boleh tengok kuliah-kuliah saya, ustaz-ustaz yang hadir semua ni. Dalam memegang agama ni, tidak ada apa-apa. Kita sama saja. Kita semua orang yang sedang mencuba mencari redha Allah. Sebahagian telah diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan. Saya tidak nafikan ada keberkatan para ulama. Keberkatan pada amal soleh. Saya tak nafikan. Memang ada dalam nusur-nusur agama. Tetapi orang-orang saleh yang benar, mereka tak pergi tepuk dada, mari ambil keberkatan saya. Imam-imam yang saleh berduka cita di atas pujian orang kepada mereka dan sentiasa mendoakan kepada Allah agar apa yang menjadi rahsia antara dia dengan Allah lebih baik daripada apa yang orang sangka tentang dirinya. Apa yang kita seru kepada tuan-tuan bukan bawa pulang rupa dan nama. Sebab tu perkampungan sunnah ni tak ada baju cetakan gambar Mufti Perlis. Tak ada cetakan muka Dr. Rora. Tak ada lagi muka-muka ustaz mana-mana. Dan kita tak mahu itu. Kita mahu dia balik dengan semangat. Nak terus, nak baca lagi banyak Quran. Nak baca lagi banyak sunnah Nabi. Kalau satu hari dia datang kepada kita menyatakan, Mufti, saya tengok yang Mufti buat ni salah. Di dalam hadis ada macam ni. Kalau dia benar, kita kata awak benar, saya salah. Kerana Al-Quran menyatakan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Itu yang kita baca dalam riwayat Adi bin Hatim. Apabila Nabi SAW baca kepadanya, ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Kata Adi, ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum. Wahai Rasulullah, mereka tak menyembah padri. Betul lah mereka Kristian, tapi mereka tak sembah padri. Betul lah mereka kata Jesus anak Tuhan, tapi mereka tak sembah padri. Nabi kata alaysa, dalam sebagian riwayat, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu. Tidakkah mereka telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kamu ikut mereka kata haram. Wa yuhalluna ma harramallah fatastahillunahu. Lalu mereka menyatakan halal apa yang Allah haramkan, kamu pun kata halal. Kamu tak ikut nas, kamu ikut tu guru. Fadzalika ibadatuhum iyahum, kata Nabi, itulah ibadat kamu kepada padri. Itulah ibadat kamu kepada pendeta. Dan inilah yang sedang kita bawa di dalam majlis-majlis kita. Sebab itu pengajian kita daripada awal sampai habis, tuan-tuan akan tengok, kita nak ustaz-ustaz kita terang. Kita tak mau cerita khurafat. Kita mau cerita ada sumbernya. Allah bagi agama yang benar. Agama yang tuan-tuan anuti ni nur, cahaya. Tuan-tuan, sunnah ini apabila ia masuk ke dalam diri kita, ia melapangkan dada kita. Ia memberikan keyakinan kepada tuan-tuan sendiri, tuan-tuan pulang nanti. Walau apa orang tomah tuan-tuan, sentiasa satu perkara akan naik dalam kepala tuan-tuan.
Setiap kali tuan-tuan beribadat, tuan-tuan akan tanya, bagaimana Rasulullah buat? Cinta Nabi itu tuan-tuan, ramai orang mengaku cinta kepada Nabi. Tetapi agama tidak berpada dengan cinta. Hal ini selalu saya sebut. Agama itu cinta dan ikut. Kalau cinta sahaja, Abu Talib cinta Nabi. Ramai orang-orang yang membaca sejarah Nabi, cintakan Nabi. Tapi mereka tidak ikut Nabi. Kalau ikut saja jadi orang sunnah, ikut Nabi, tapi tak ada kasih dan sayang kepada Nabi, tak memberi manfaat. Abdullah bin Ubay ibnu Salul juga mengikut Nabi solat di belakangnya. Tu imamnya Nabi, tidak memberi manfaat. Kita ingin manusia cinta dan ikut Nabi. Masalahnya orang cinta tapi ikut Nabi, ikut Habib. Cinta Nabi, ikut Tok Guru. Bukan salah ikut Tok Guru. Kalau Tok Guru itu ikut Nabi, tak apalah. Tapi masalah dia, Tok Guru ke kanan, Nabi ke kanan, Tok Guru ke kiri. Dia kata ikut kanan, kiri. Kiri. Bukan orang tuduh, dia kata. Kita kena mengambil tanggungjawab ini. Tuan-tuan datang ke sini, malam esok saya ada lagi satu sesi, saya akan sebut apa benda. Tuan-tuan datang ke sini, kita tak suruh tuan-tuan balik bawa semangat Dr. Mazhar. No. Balik bawa nama Mufti Perlis. Jangan. Balik bawa nama Dr. Rora ke ustaz-ustaz. Jangan. Balik menjunjung Quran dan Sunnah. Balik menjunjung tinggi kitab dan Sunnah. Mempertahankan saya belum tentu boleh pahala. Tetapi mempertahankan kitab dan Sunnah boleh pahala. Nanti dia akan kata, habis ulama tak ikut Quran dan Sunnah ke? Kita kata kalau ulama ikut Quran dan Sunnah, tak apalah, kita ikutlah. Tapi bukan ikut dia. Ikut Quran dan Sunnah sama dengan amalan ulama dengan amalan Nabi. Kalau dah amalan Nabi yang menjadi akarnya, sebut amalan Nabi. Tuan-tuan, zaman ini fitnah. Sehingga orang boleh kata, siapa yang duk sebut banyak ikut Quran dan Sunnah, kita tahu dah. W lah tu. La samahallah. Daripada kecil. Habis tu nak kata apa? Tanya. Kita kata kita ikut ulama. Tu saya tanya, ulama mana? Ulama Kedah, ulama Perlis, ulama Selangor, ulama PAS, ulama UMNO, ulama Syafi'i, ulama Hanbali, ulama tua, ulama muda. Nak ikut ulama mana? Bukan sama tu semua. Kalau tidak satu kitab saja memadai. Ikut ulama mana? Dia kata ikut ulama lah. Ulama kau, ulama dia. Yang geng tarekat tu pun bukan sama tu. Lain-lain dia tu. Mengapa tak kita kata kita ikut Quran dan Sunnah? Kemudian ulama berperanan untuk mentakwilkan, memahamkan kitab dan Sunnah. Kita terimalah. Kalau yang dia berikan kepahaman tentang Quran dan Sunnah itu, tentu kita sendiri tak boleh faham Quran dan Sunnah. Tuan-tuan, ini pelik. Kalau ada satu orang kata, kita dalam negara ni hendaklah merujuk kepada perlembagaan negara. Dia kata, oi, kau siapa? Lain kali kena sebut ni, kita kena rujuk pada lawyer. Tuan-tuan faham? Kita siapa nak baca perlembagaan? Kata, kita merujuk kepada lawyer. Kita merujuk kepada lawyer. Itu slogan dia. Orang kata, rujuk perlembagaan. No, rujuk lawyer. Nak tanya dia, lawyer kau ke lawyer aku?
Tuan-tuan faham maksud saya? Bukan kita menolak lawyer. Oh, kau tak percaya lawyer, kau mengaji law. Tak. Maksudnya lawyer mentafsirkan perlembagaan. Tapi rujukannya perlembagaan. Kalau dia tafsir benar, benarlah. Kita menerima ulama. Kita menerima mazhab. Tetapi kita kata rujukannya Quran dan Sunnah. Kalau ada perbezaan di kalangan ulama, yang mana yang lebih dekat yang dapat kita faham ia kepada Quran dan Sunnah, kita ikut. Kemudian ulama ni pun macam-macam. Ada ulama, dewan ulama. Ada ulama, dia yang ta'rifkan diri dia ulama. Kami para ulama. Dia kata dia ulama. Berapa banyak orang yang menyatakan kita mazhab Syafi'i tak buat. Sedangkan kita mazhab Syafi'i buat ini. Sedangkan dalam kitab Imam Syafi'i tidak buat demikian. Sehingga ada di kalangan mereka, setengahnya kata tak boleh baca kitab Al-Um terus. Dia boleh takut. Apa salahnya terimalah slogan kembali kepada Quran dan Sunnah. Kemudian masalah bagaimana nak ditafsirkan, ada sebahagian ayat ada perbezaan tafsiran, ada sebahagian hadis ada, tak apa, kita terima beberapa penafsiran, tapi mesti ada tonggaknya. Tak boleh, benda ni memang tak ada dalam Quran dengan Sunnah, tapi tok guru kami mimpi. Tak boleh. Kalau tok guru kau mimpi, tok guru aku pun nak mimpi juga. Kira tok guru kau dengan tok guru aku asyik tidur je lah. Tuan-tuan, ini masalah geng-geng yang pi buat rumah ibadat tanpa dapat keizinan ni. Ni geng mimpi. Saya sudah mimpi ni tempat mempasang itu satu dewa dah. Dia pasang kat tanah orang. Kita kata karut. Mana-mana agama yang tak mimpi jangan marah. Karut kita kata. Tapi dalam agama kita pun tak habis-habis dengan ini. Kadang-kadang tak dapat lagi kita faham akal kita. Tuan-tuan, anak-anak muda, adik-adik saya, sebagian mungkin peringkat anak juga, perempuan juga. Kita tidak minta pulang dengan ketaksuban kepada kita. Pulanglah dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Kerana agama ini, tuan-tuan, kenapa tuan-tuan nak beragama? Kerana kita semua ingin menyelamatkan diri kita di hadapan Allah pada hari kiamat. Al-Quranu hujjatul lakum au hujjatun alaikum. Quran itu hujjah untuk kamu ataupun jadi hujjah ke atas kamu. Bolehkah kita berdiri depan Allah? Allah tanya, kenapa kau buat ibadat ini? Yang ni saya mimpi, ya Allah. Ini tok guru saya mimpi. Allah kata, aku tak hantar mimpi tok gurumu untuk menjadi agamaku. Aku menghantar Rasulku. Habis puak-puak ni tak percaya. Tu Nabi Yusuf mimpi, itu Rasul. Habis tu kalau ada orang mimpi, kalau dia mimpi, dia nak pilih anak dara kampung A ke kampung B, kemudian dia mimpi yang kampung A tu lebih baik, dia pakailah mimpi tu. Tapi kalau dia mimpi macam mana cara puasa yang mendapat fadilat yang besar, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Ada lagi hari ini, Dr. Syafiq akan ceramah juga. Saya mengharapkan inilah, esok kita sambung lagi. Pulang dengan semangat ini. Pulang dengan semangat dakwah ni. Tweet dakwah. Kempen di medsos dakwah. Kempen perkampungan sunnah. Tapi bukan kerana mufti Perlis. Kerana konten ajaran sunnah. Siapa yang ada pada malam ini, seramai ini, daripada dalam masjid yang penuh ini sehingga di luar dataran sana, gunakan kelebihan masing-masing untuk berkempen, mengangkat akal, mengangkat wahyu, mengangkat akal yang waras, mendahulukan kitab dan sunnah. Semua
perkataan mufti, ulama, tok syekh yang mengaku wali, yang mengaku apa, ditimbang dengan kitab dan sunnah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan untuk kita. Diberikan kelazatan ibadah. Tuan-tuan, last saya nak sebut ini, masalah yang berlaku ini, macam saya kata, kena masalah orang nak menunjuk-nunjuk dalam ibadah. Bila dah jadi ustaz sikit, nak kena tunjuk style ustaz. Nak kena tunjuk dia punya soleh dia tu. Supaya anak murid dia kagum. Supaya bekasnya diminum. Supaya tangannya disentuh. Supaya orang pun kagum dengannya. Nak tunjukkan ibadahnya. Nak tunjukkan kewarakannya. Nak tunjukkan zikirnya. Sebab itu Al-Imam Ibn Jauzi memasukkan orang yang memegang tasbih berjalan sepanjang jalan itu sebagai talbisul iblis. Sebagai tipu daya iblis. Itu Ibn Jauzi. Bukan Wahabi. Tak ada Wahabi sini. Wasabi je. Kerana apa? Kerana kalau awak betul-betul zikir pada Allah, awak menenggelamkan pertunjukan kepada orang lain. Jika kita semua berusaha untuk menyembunyikan ibadah kita, seperti mana kata Abdullah ibn Mubarak, Allah angkat Imam Malik, haibah dan gerun orang pada Imam Malik. Salah satunya kerana dia menyembunyikan ibadatnya. Sembunyikan sedekah kita. Sembunyikan zikir kita. Sembunyikan tahajud kita. Jangan jadikan tajuk, saya tahajud, Masya Allah. Hatta kalau ada mimpi yang baik, jangan dicerita kepada orang untuk menunjuk-nunjuk. Supaya sesiapa yang menyembunyikan amalan dia yang saleh, Allah akan mencampakkan kelazatan ibadah di dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, insya-Allah.